standing right here, eyes peer. Kita di event Honda Mania. Minta maaf tak sempat buat story. Mes ni ajak Suhan nak dia tak. Rezeki anak lain macam sikit. Kita tengah buat penjurian auto show. Jadi Honda Mania. So inilah pukul 11 pagi ni. Tak sempat nak buat story sebab tangan tak cukup. Jadi kepada korang buat story banyak-banyak, tag kita orang. Bantu kita orang untuk penuhkan story kami. Jangan lupa mention MMK Tuning dan Honda Mania serta Harish Empire. Hadiah laki draw ni. Sokonglah pencen-pencen kita. So ini barisan kereta-kereta auto show. Kejap lagi kita mulakan penjurian. Dah ya tengok dalam penting, video yang ada dekat. siapa tak kenal kan? S2000. Ini adalah kereta display, bukan auto show. Dia display VIP orang kata. So, inilah dia hadiah lucky draw. Inilah dia hadiah lucky draw. Hadiah utama Honda Civic EK99. Boleh dapat. Ada enjin. Ini special. Ada banyak lagi barang kat atas. Okey. Sekali lagi. Stay tune. Yang belum follow channel Belah kiri ni untuk kupon baju di warna hijau. Dan belah kanan ni kupon cabutan bertuah parking di warna biru. Semoga dimurahkan rezeki. Tiket dia tu warna biru. Kalau yang pembelian baju, tiket dia warna hijau. So inilah dia kemudian kita tunggu lagi kehadiran semua orang untuk hadir. TikTok ada ataupun di YouTube channel. Siapa yang belum beli baju yang tengok Syah pun datang beli baju kan. Support betul. Siapa yang nak beli baju boleh datang di booth tepi pentas. Baju tak banyak tu kan. So kupon dah beli tu, kupon letak kat atas tu. Untuk menang hadiah lucky draw banyak ni geng. Tu dia orang tengah letak nombor lucky draw. Kereta-kereta pun tengah beratur lagi masuk tu geng. Nampak belakang tu beratur masuk tu. Jadi cepat, siapa yang masih ada kekosongan lagi kat belakang tu boleh masuk. Dan siapa yang belum beli baju untuk letak kupon dalam ni. Ramai dah letak ni hadiah-hadiah ni. Ni untuk auto show. Petang nanti kita akan menyampaikan auto show sebab tengah buat penjurian auto show. Kita ada kehadiran Azri Rirana ke event kita. Terima kasih datang. Box Super Sunday pun ada datang. Terima kasih sangat. Uncle Syafur pun datang, baru sampai. Seterusnya kita bersama. Terima kasih hadir. Seterusnya mantap. Orang KL hadir. Abang Meh pun ada. dengan coklat angin. Tu dia. Selamat datang. Okey, saya kembali ke atas. Ni pada boy. Ni boy. Woi, kemeriahan dari orang KL datang. Influencer dari Kuala Lumpur. Terima kasih support Honda Mania. Selamat datang ke Kuantan. Terima kasih turun Honda Mania. Berapa kali berhenti kat dia? Kali ni ada problem kan tu. Faham. Bocor habis dah cap. Dah dah, settle dah. Ya. Habis. Comel. Pizza Honda Pipe pun ada. Terima kasih datang. Okey ni dia. Mizo Hot Topat. Ini geng-geng Seret Garage tengah bergambar dengan Abang Meh dengan Uncle Syah. Dia menjual baju-baju simbolik Honda. Ada Mugen, ada macam-macam, ada Spoon ada. Dia pun ada buat lucky draw juga. Dan ini sponsor terbesar kita untuk event Honda Mania 2026, 99 Tire. 99 Tire. Macam-macam seperti orang tahu lah, orang Kuantan kalau memang cari sport rim memang dekat dia lah. Mana yang datang Kuantan singgah kedai dia sebab korang akan beli juga rim. Sebab rim dia orang kan harga gila tau. Dan floor foaming. Floor foaming, mana ada harga floor foaming harga macam ni? Kedai dia je. Tengok tengah bergambar. Kita ada di vendor M&S Garage. Dia ambil 2 kanopi ni sebab barang dia memang banyak. Dia salah satu sponsor besar kita juga untuk event Honda Mania ni. Kita tengok aksesori. Ada Defi, minyak hitam, ada seat racing kan. Ada seat racing, macam-macam seat racing ada. Semua kereta boleh pakai. Buat tapak je, tinggal buat tapak je. Kokok boleh tendang ke ni? Bismillah. Oh wow. Kan ni. Hey awak. Kenapa dia cakap dia malu? Kenapa malu sangat ni? So, ada Kuantan Diecast. Ni geng-geng main Diecast Kuantan lah ni. Kita tengok Diecast dia. Buat sebiji Honda Mania punya version
Bila pula M4 ada polis. Oh, ni sebiji lagi. Honda Mania. Yang penting Saga baru ada. Saga MC3. Member dapat dah. Banyak lagi collection dia orang ni. Ni semua custom sendiri ke apa? Dia seni custom, ada yang orang custom. Oh, faham. Jahat white body. Kata menaikkan semangat motorsport kereta betul dengan kereta kecil. Gitu. Macam-macam ada mini GT, ada Kaido House, ada Hot Wheels. Main diecast mesti semua brand ni mesti ada, wajib lah. Sizing besar, sizing kecil ada. Ni scale 118. Ini Street Garage. Ni kereta milik Shah Effendi ni. Shah Effendi, siapa tak kenal lah tu, apa ni? MC Honda Nation tu kan. Ni dia punya Street Garage. Okey bang, promise ke Street Garage ini apa? Tak, video YouTube. YouTube. Ya. Mak, saya masih YouTube. Bukan. Street Garage ni dari mana? Jual apa? Orang jauh. Kita mesti garaj Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam dekat stesen U Jaya. Faham? Politeknik, dekat dengan Politeknik. Oh, okey. So, siapa nak pergi boleh pergi attack kedai tu ataupun social media korang Street Garage kan? Street Garage online. Online. Street Garage HQ, sorry. Tak ya Street Garage. Boleh? Luar terus. So, Street Garage ni jual barang-barang apa ni? Banyak menarik ni. Kita bawa, of course lah sebab event Honda kan. Ya. Kita bawa barang-barang sikit universal part ataupun dan merchandise. Of course barang-barang Honda juga lah. Faham. Honda City, Honda FC, Honda GMC. Ni ada macam ni. Ni yang bantai-bantai. Oh dulu. Tak, ni memang original ke apa? Ini original lah. Wow. Ini original lah. Original modul punya. Perfume. Ni Street Garage punya official. Teringat kita bang. Sekejap, ada orang nak bau ke? Try bau tengok. Bau tak kan? Bau tak? Macam mana? Ngam tak ngam bau dia? Bagi tahu sikit kat komen tu. Aduh. Ni dia? Kita ada bau ni, 6 jenis bang. 6 jenis 6 jenis. Yang ni corak dia SB1. Wah. Ini FL5. Ni kereta simbolik kan ni? Ini yang bawa dia. sebelah ni Ini dia kertanya. Tu dia. Ini dia kereta. Comel Ini hotel. metal limited sikit lah. Okey. Semua kereta-kereta bos ni. Ni pun kereta bos. Oh, Ada faham. kat rumah. Betul. Ni need money for car parts. Oh, ni mandi for kapas. Ni version lama sikit. Ni first kita keluarkan. Oh, ni first design Street Garage punya baju. SG56. SG56 pun ni pun SG 56 tu juga. apa sebenarnya? Ni SG juga. Oh, SG. 5 ni S, 6 G. Faham. Simbolik dia. Okay, terbaik Street Garage sudi join kita Honda Mania. Mantap. Nanti next ada. Boleh, betul. Bob Super Sunday jual apa ni? Jual apa ni? Azirana kenapa tak bawa Audi? Aduh. Bawa kereta yang tak ada kat Malaysia ni. Buat white body 3 biji kan setakat ni tandem kan. Comel-comel. Kita ada 360 OG. Oh, display kereta 360 OG ni. Honda City Hatchback ni. Vendor dia ada 360 OG. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. 360 OG ni cuba terangkan sikit dari mana, jual apa. Okay, kita 360 OG ni kita orang daripada Shah Alam. Wah. Alam impian. So 360 OG ni dia bawa barang-barang daripada Japan, original. So kita punya orang cakap founder lah. Founder 360 OG pergi sendiri flight naik Japan, ambil barang bawa balik Malaysia. Wah. So yang paling best sekali kita punya baju ni. Tunjuk. Kalau nak beli hanya ada dekat Japan, Osaka je. Serius lah bang? Kalau abang tengok dekat sini dia punya tagging JS Made in Japan. Oh, ni memang. Tengok barang-barang apa, barang-barang kita ada barang Japan. Semua original. Wow. Lepas tu yang paling best sekali belakang tu lah. Baik, aku nampak lemah raya sana, lemah raya. Belum raya, tapi dah ada lemah raya. Ini original lah. Ini untuk FF5, ini untuk GK, yang City pun boleh. Oh, jangan on ni sebatang only punya gang kan ni? Sebatang only. Faham. Okey. Oh, lampu pun semua dia, lampu. Lampu, tail lamp. Basically kebanyakan semua aksesori ada. Aksesori semua ada. Betul. Universal. Mantap. So korang boleh follow Instagram, TikTok. TikTok 360 OG. Yeah. Sini ada vendor bateriku. Dia tengah buat game sikit ni. Mantap bateriku. Bateri Astra. Ini 8139 lagi drawnya hadiah utama. Sebiji Honda Civic K99 Honda Mania. Ada enjin K34. Aku dah tukar baju dah ni.
Dan kat atas tu ada lagi hadiah-hadiahnya. Kita dah bagi banyak dah tadi. Aku rekod lewat ni. Jom kita tengok view dari atas. Ramai tak ramai? Tu dia view. Penuh geng. Penuh sampai belakang geng. Terima kasih orang Kuantan dan luar Kuantan, especially influencer yang datang dari jauh untuk support event Honda Mania, event pertama Honda kami di Kuantan. InsyaAllah akan jadi event tahunan. Tiket lucky draw. Siapa yang beli baju, letak tiket lucky draw. Pukul 5 tiket cabut. Siapa pemenang kereta? Semua tunggu angka, betul? Betul. Ke depan. Angka nak bagi. Ni mic ada. Asal dia duduk? Bang, yang mana bang? Kuantan ke apa? Oh, Kuantan. Oh, Kuantan. Kuantan. Okey. Kuantan original lah. Original Kuantan. Anda kata awak tu bukan Terengganu bukan? Bukan. Oh, faham lah. Betul, faham tu. Okey, kalau orang faham, kalau malam dia sebut malam. Betul tak orang Pekan? malam. Ada orang Pekan sini? Oh, bukan ada, oh, bukan. Ada orang Pekan? Oh, bukan. Ada orang Pekan jauh. Melampau. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kereta ini milik Cik Abu? Habis pasal gua hati. Oh, tidak. Tak hidup. Setia seterusnya. Tak hidup. Siapa nama? Ina. Ina daripada mana? Bang, sagu hati bang. Okey, Ina, go. Alamak, salah kunci Honda pendek lah. Kunci Honda Cup lah. Dik, mari sini. Okey. Jadi telah terjawab. Siapakah pemiliknya? Apa pun. Saya bagi pihak Honda Mania. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada luar daripada di Pahang. Apa pun saya kisah 10 jari. Mohon ampun maaf dalam keadaan terkasar bahasa kekurangan daripada silap saya sendiri. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan manusia saya sendiri. This is what we call Honda Mania. Tanya. Inilah yang pemenang hadiah lucky draw Honda Civic EK99. Abang dari mana bang? Saya dari Rompeng, Omar dari Kuantan. Oh. Baru sampai. Dapat Tu lah, rezeki anak. Bang. Oh, rezeki anak. Beli kat mana? Kat event ke sebelum event? Beli kat event? Tadi sebelum datang ni nak cerita pasal nak beli kereta. Nak beli Evo lah, nak beli Honda FD lah. Tak lah, biasalah. Orang kat rumah. Benda tak sangka dapat dari event ni. Abang, tanya abang. Ini abang ni bawa balik ni. Yang penting Abang Meh bawa balik apa Abang Meh? Oh, balik ni. Bawa balik ni. Sampai-sampai tu dapat rim. Bukan. Online punya. Mantap. Hujan. Jaga Honda semua. Gila. Ngam-ngam. Akak ni dapat hadiah lucky draw, terus hujan. Ngam-ngam ikut tentatif lah hujan ni. Aduh, terima kasih kepada semua influencer yang hadir. Syok. Kita semua dah start gerak Sekarang dah pukul 7. On time dah. Mantap, terima kasih yang semua datang dari jauh. Enjin. Tolong enjin. Jadi terima kasih kepada geng-geng influencer dari KL datang turun Bos Pusande, Haji Rana, Akesha, ni Tora ni ada, siapa Kimi Kimun, banyak lagi. Terima kasih banyak. Abang Meh pun terima kasih. Dapat spot ni datang event kita. Terima kasih banyak-banyak. Woi, Integra. Cantik. Semua sudah bergerak balik. Alhamdulillah sampai hajat kita menyatukan semua. Honda lama, Honda baru, Honda limited, Honda awam semua ada. Terima kasih kepada semua yang join influencer. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada sponsorship kita 99 Tire.
MNS Garage, Crew Garage, Amir Garage, Kisop Gearbox. Tu semua sponsor besar. Dan terima kasih kepada sponsor-sponsor lain yang turut menyumbang untuk event ini. Tanpa korang semua, event ni tak berjalan lancar macam ni. So ini Civic City. Aku tak jalan-jalan ni, baru nak jalan-jalan. Tengok kereta apa yang ada. Honda Step Wagon ada. FN2R ada, FN2R. Yang penting BMW M4 pun ada. Datang support tengok. Mungkin owner tak mampu beli Honda, dia beli M4 dulu. FF5 delivery kita. Terima kasih support. Terima kasih. Hai, sampai juga kaki speed. Ya ampun. Bila sampai? Lambat. Terima kasih dah datang. Ni balik terus sini. Okey bang. Terima kasih datang bang. Apa? Dapat juga tak S, tengok tak S ni. Plan nak check warna apa ni? Rahsia. Bang, nak tengok warna apa, tunggu channel Kaki Speed kat YouTube. Ini. Jarang korang boleh nampak FC convert full macam ni. Full. Exhaust power kan? Exhaust power kan? Lanjut sikit exhaust. Mantap bang. Terima kasih datang mantap bang. Okay. Alright. Kalau nak tahu, Kaki Speed ni, dia lah penyebab aku mudanya buat YouTube tau tak. Dari zaman-zaman dia baru beli Evora tu lagi aku tengok. Taklah awal, tapi memang dah lama lah aku tengok channel dia. So disebabkan dia lah, dia memberi inspirasi dekat aku buat YouTube. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita pun dah habis, orang semua keluar, tapi ada lagi yang nak masuk untuk bergambar apa semua kan, sebab backdrop semua ada lagi. So terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada sponsor-sponsor. Ini dia sponsor-sponsor kita. Dan tahun depan nak lagi tak? Nak lagi meriah tak dari ni? Macam mana perasaan bang bawa balik kereta baru bang? Rezeki Betul. Terbaik dapat bawa balik. Ini hadiah utama kita untuk 1.0 ni, Honda Mania. Abang ni dari mana? Tak ingat dia marah ke apa? Bawa balik hadiah laki dua kita. Dapat sport RAM juga. Sport RAM apa? TE terbaik. Bawa balik TE. Mantap. Baik bang. Balik mana? Balik Raub. Jauh. Beres. Elok bang. Terima kasih support. Okey, tengok tu orang Raub pun datang. Dapat Sport Rim TE37. Alhamdulillah. Yang disponsor oleh 99 Tire. So, event kita dah habis. Tapi siapa nak bergambar boleh lagi lah. Tengok orang tengah beratur nak bergambar ni. Beratur semua ni nak bergambar. Tu dia, gambar dulu. Dari mana ni? Kemaman. Mantap, selamat datang. Oh, ejah. Kasih cun. Terima kasih banyak-banyak kepada semua owner-owner Honda. Boleh dikatakan seluruh Malaysia lah, sebab memang dari setiap negeri ada datang. Terima kasih banyak. Especially kepada sponsor-sponsor kita. Tanpa diorang ni, kita tak akan dapat menjayakan event ni ya. This is Honda! I'm dead, here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now.